besar ni. Memang besar. Berapa buah pohon? 100. Tak ada. Tidak. Patah ketang. Pasal kau pernah dapat ketang putus kan? Takut dia je. Dia pun ada sangkut lagi ni. Dah sini pula lah. Boleh kosong kau, tak ada apa. Tekan dulu. Tengok sangkut. Wish. Takut sepik kayu tu. Ni tali apa ni? Tak ada. Aku buat pasal sangkut lah. Ui, dia tarik lagi. Bau ni. Tidak ni. Tidak bang. Ya. Teman, ikut. Ikut teman. Sini sayang. Sini. Jom. Ikan. Oh. Betul-betul tak bagi canan ni. Ya betul. Sini kalau ada memang tak bagi cat. Kalau kena ketang memang tak ikan lah. Ada sangkut benda lah. Kejut lah. Tak naik Ayo bang, ada sangkut benda ni. Sangkut barang. Bawah. Ni memang Besar. besar ni. Memang besar. Tu pelan-pelan lah. Lawan lagi tak? Bukan. Kawan. Okey, ikut. Ikut laju lah kalau ikut laju. Jangan slow. Tak mati kain dah tegak. Nah, dia kat bawah kan. Apa itu kayu tak Apa barang? Ambo awak tu. Mana sauk? Standby sauk. Standby sauk. Bosok. Standby ya. Cepat. Jangan boleh sauk ni. Ambil sauk kuning tu. Tahu tak muat. Besar tu. Bismillah. Besar. Okey, bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Alhamdulillah. Wah, ranking. Tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah lama tak kena. Mantap. Lama tak kena ni ambo ni. Di bang. Oi, Mana? Apa senang? 8 kilo setengah. Tinggal kosong. Penat tak? Lama layan. Ambil gambar lah sekali. Alhamdulillah, rakit JDT 1. Rakit Jom Ngail JDT 1 Sungai Layang. Berjaya mendaratkan siakap 8. Monster 8.5 kilo. Nanti kita timbang balik lah tengok. Okey guys. Ni. Mantap. Yap, mata kail orang punya dah. Mesti orang punya mata kail dah. Orang mata dah putih tu. Orang buaya dah putus. Bila lama tu dah karat. Okey guys. Mantap. Okey, sekarang kita timbang secara rasminya. Kosong. Masuk sini. Okey. Kita buka. Okey. Betul lah 8.5 kilo. Pecah rekod. Mantap. Oi, mantap. Oi, mantap. Pecah rekod di sini. Alhamdulillah. Yang kedua insya-Allah. Oh, masuk oh. Kecil sikit tapi boleh tahan. 6 kilo. Kena lagi. Patutlah bunyi macam ada orang panggil tadi. Ni hadiah untuk rakit ni. Ni ikan hadiah untuk rakit. Ya, bersuka tak ada hal lah. Boleh. Alhamdulillah. Boleh perambut 100 pound tak begitu tak? Kapal selam boleh tarik. Jangan terlalu kendor sangat, dia lambat itu. Dia lambat apa ni? Lambat pelat. Ikut kuning. Dia lambat pelat. Menyala ekor. Ekor kena dai tu. Hai. Tapi kalau kecil sikit memang ganas sikit Wah, mantap. Allah Akbar. Naik sikit. Okey. Dekat nak buka. Tak nak buka mulut tu. Dekat nak buka mulut. Naik berinsang. Baik. Ambo je kan. Dekat sana sikit. Sudah. Tu dah. Dia dah buka tu. Dia dah sangap tu. Dah. Allah.
Masuk. Yes. Yes. Alhamdulillah. Oh, 2 kali ya. Ekor kuning ni 3 kilo lebih. Mana? Sini. 3 kilo lebih. Dapat lagi. Alhamdulillah. Tahniah. Mantap. Bro. Kasih high five. JDT 1. Terbaik. Mantap. Alhamdulillah. Okey dah. Dia ambil gambar dia. Okey, ini dia siakap kedua, kecil sikit dari yang tadi. Kita tengok berapa kilo. Sini, dah. Depan. Belum on. Okey. Dapat lagi. Besar. Okey, lepas. Lepas sikit. Lepas. 4 kilo. 4.1 kilo. 1. Ayah dapat lagi. 4.1 kilo. Alhamdulillah. Okey geng, ini ikan yang kedua yang saya dapat tadi. Ikan kedua yang kita dapat tadi, kita siang-siang kita pocong-pocong. Ikan bakar. Ya, kita bakar dia. Dia punya apa? Pencah paste. Yes. Paste dah ada, dah siap. So, inilah yang dia apa? Skorela menyiang ikan ni. Belajar. Ada jack kita. Ya, itu dia. Ini 4 kilo 100. Ekor kuning. Ekor kuning masih. Kuning lagi ekornya. Memang terbaik. Bukan kolam Bukan kolam. Tengok keliling. Ya, rakit JDT. Jom Ngail JDT Sungai Layang. Rakit nombor 1 dia. JDT 1. Kali kedua. Wah, Terbaik. bawa topi. Wah. Itu bagi tu di main. Oh, ya. Di main suka pakai topi cowboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi, salam strike. Okey, saya Zoka. Okey, saya kini berada dekat Sungai Layang. Rakit Jom Ngail JDT ataupun RJN JDT 1 Sungai Layang. Alhamdulillah, hari ini saya seramai 10 orang sahabat-sahabat dari tempat kerja. Kita orang santai-santai dekat sini berbarbecue. Alhamdulillah dapat berkumpul dengan geng-geng lama ataupun dengan ex tempat kerja. Alhamdulillah ada dapat barang baik, ada barang. Ada siakap 2 ekor. Ada jenahak seekor, selangin 2 ekor. Sekarang ni kita tengah siang. Okey, siakap tadi yang pertama saya dapat 8.5 kilo. Yang kedua 4.1 kilo. Oleh kerana kita tengah buat barbecue, jadi 1 ekor kita korban, kita bakar. Tengok ni. Kita nak potong dia. Lupa sudah lah. Dia ada orang dia lupa. Kita kan tak ada pun. Barulah kata. Pakai ujung pisau kat tulang. Bukan kayu dia. Okey, yang ni kita nak bakar-bakar separuh. Kepala saya bawa balik. Asam pedas. Ya, itulah dia tadi antara hasil yang saya dapat lah hari ni dekat RJN JDT Sungai Layang 1. Yang tanda dengan selangin tu dekat box sebelah sana. Saya dekat sebelah sini ujung, dekat bahagian generator. Dekat genset dia. So datanglah rakit JDT ni. InsyaAllah kalau ada rezeki korang ada lah. Setakat ni kata owner 8.5 kilo tu ikan yang terberat buat masa ni. Ada lagi 2 minggu ni. Kalau tak kena potong berat tu, InsyaAllah set pancing, joran dan mesin saya punya. Mudah-mudahan lah ada rezeki kan. Korang boleh lah datang sini. Jangan pergi air besar susah nak mancing. Pergilah air kecil.
Okey guys, jangan lupa nombor owner rakit. Call Roger. Okey guys, kita berbarbecue. Ayam, kambing. Tu dia. Uish. Untung pun ada. Uish. Dah tidur. Uish. Airul. Lagi siapa lagi? Mana kita punya chef? Chef. Apa dia? Inilah chef kita. Anda kenal beliau? Macam biasa. Macam biasa. Ini makan malam kita. Nasi banyak lagi ke? Alhamdulillah masih banyak. Alhamdulillah. 9 pot kau masak. 9 eh? 8 ke 9? 8. Kerucut. Ya. Alah. Kilo tu dia rasa. Tak apa. Cuba lagi. Nanti kalau dapat kita boleh bakar tamu. Mantap. Masalahnya ada 2 ekor yang kena tu besar. Alhamdulillah. Oh, besar Syal. Mantap. Siapa dia? Tengok. Nak Adi minta tolong. Kena nganga dia. Oh, toleh. Ada tengok. Alhamdulillah. Angkatlah. Tamu. Oh. Alhamdulillah. Mantap lah. Tak boleh pijit pula. Alah, hai. Lampu dia ni silau lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam. Okey guys, kita nak timbang ikan ni. Alah, darah pula. Apa? 1.430. Besar. 1.430. Mantap. Ya, kilo lebih. Sini. Sini. Alah, budak bucuk ni. Budak bucuk gemuk dempol ni. Hei. Budak bucuk gemuk dempol. Cari apa? Mantap. Ini baru betul. Macam ni lah. Lihat. Oh, sedap tamak. Oh, Balik. Tu saya tu. Tak panggil dia makan. Mana? pusing. Dah bangun. Pusing baik. Siapa nama dia je? Tunggu. Tamu. Sini. Panas tak? Sini dulu. Tak panas. Oh, ni ada jus. Ni jus masih ada ni.